Kenapa you nak jumpa saya sangat ni? Cuma ada hal penting je. Ya, memang penting pun. Apa? Okay. Before that, I harap you akan faham. And please don't get me wrong. Okay, go on. Adam, we have to stop here. Stop. Apa maksudnya ni? I'm getting married. With your fiancé? Kasih, I thought... I tak ada pilihan. Okay, I have no choice. Do you love him? No, Then why? I just told you, I have to. There's no such thing I have to ke apa, Kasih. Kahwin ni bukan benda main-main tau. Kahwin ni bukan macam bertunang. Boleh bertunang olok-olok. Sekarang ni you nak atau tak nak? Tak. Tak sebab you don't love him and tak sebab you love me, right? Tak sebab you don't love him and tak sebab you love me, right? Macam mana ni ya? Nak call bagi tahu Umi ke tak? Alhamdulillah. Aku rasa kan anak kau ni memang anak yang soleha. Sebab apa? Dia setuju bukan pasal dia jatuh cinta dengan anak aku untuk nak kahwin ni, tapi pasal dia taat pada perintah ibu. Kau pandai didik anak kau. Betul. Yang itu memanglah. Kau pandai. Aku setuju. Dah aku rasakan ya. Aku rasa aku macam boleh jadi pelakon tau. Sebab dengan lakonan aku je membuatkan dia setuju apa yang aku suruh dia buat tu. Aku percaya. Memang itu betul. Sekarang ni kira kau pelakon yang paling Depan ni boleh minta job berlakon. Ni, maknanya aku kena cakap dengan Jazlan. Bila dia balik je 2-3 hari, terus kita buat majlis, tau. Benda ni tak boleh ni lama-lama sebab takut nanti kan ada hasutan, jin toncit mana ke, ubah fikiran. Satu kerja pula kita nak kena ni, fikir tak? Ya, aku pun rasa macam tu dia. Ni